work from home ataupun bekerja dari rumah, antara kebebasan, disiplin dan masa depan dalam dunia pekerjaan dan karier. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dunia pekerjaan telah melalui satu perubahan yang cukup drastik. Satu perubahan yang bukan sahaja mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara kita melihat corak kehidupan itu sendiri. Work from home ataupun dalam bahasa Malaysia dikenali ataupun cukup popular baru-baru ini disebabkan oleh pengumuman yang dibuatkan oleh Perdana Menteri kita PMX, yang orang bekerja di sektor penjawat awam atau kerajaan pun sudah mula mengimplementasikan work from home ataupun BDR, bekerja dari rumah. Dan dia bukan lagi sekadar alternatif sementara, tapi dia dah berkembang menjadi satu kebiasaan ataupun fenomena global yang sebenarnya mencabar cara atau norma lama dan membuka ruang kepada banyak kemungkinan baru, terutama sekali dalam cara ataupun bentuk kita bekerja. Dulu di office atau di pejabat, dia macam the center of everything. Dia pusat untuk segala-galanya. Tempat kita nak membina kerjaya, career, kita nak berinteraksi sesama rakan sejawat ataupun menghabiskan sebahagian besar masa harian kita pada hari bekerja Isnin sampai Jumaat pada lazimlah. Namun sekarang ini kita punya ruang tamu, kita punya bilik tidur, malah meja makan telah berubah menjadi pejabat-pejabat kita yang baru. Persoalannya, adakah perubahan ini membawa lebih banyak manfaat, kebaikan ataupun sebaliknya? Dan apakah tujuan sebenar di sebalik idea ataupun konsep BDR ni, bekerja dari rumah atau work from home ni? Okay. So kita nak kaji sedikit definisi atau latar belakang sejarah work from home ataupun BDR, bekerja dari rumah ni. Sebab bekerja dari rumah merujuk kepada amalan menjalankan tugas secara profesional tanpa perlu hadir secara fizikal di pejabat. Itu pemahaman formal atau normalnya lah. Namun lonjakan kepenggunaannya berlaku secara besar-besaran apabila dunia pada satu waktu dulu, siapa masih ingat, dan saya rasa ramai akan ingat, berdepan dengan krisis global ataupun pandemik COVID-19, yang mana ia memaksa banyak syarikat, banyak organisasi untuk menyesuaikan diri dengan cepat sebab lockdown kan. Jadi apa yang menarik kat sini, dalam masa yang singkat saja, manusia, kita semualah, manusia belajar bahawa kerja bukanlah lokasi semata-mata, tetapi fungsi. Bukan lokasi, tapi fungsi. Asalkan kita function, bekerja kat mana pun tak jadi masalah. Jadi saya nak cerita sedikit. Apakah dia benefit, apakah dia manfaat ataupun kelebihan BDR, work from home ni. Koko ni betul. Koko ni kalau nak masuk, saya beritahu, saya jemput Abang Naik sekejap lagi. Saya ceritakan sedikit perkongsian saya pada malam ini. Kita nak cerita apa dia manfaat atau kelebihan work from home ni. Sebab utama mengapa atau kenapa work from home atau BDR ni mendapat tempat di hati ramai pekerja-pekerja ataupun penjawat-penjawat awam dan swasta di mana saja berada, adalah kerana fleksibiliti yang ditawarkan. Sebab fleksibiliti inilah orang suka ni. Fleksibiliti bukan saja memberi keselesaan tapi juga memberi peluang dan ruang kepada gaya hidup yang lebih seimbang. Work and life balance, itu yang orang suka tu. So, another thing yang paling penting adalah penjimatan kos dan masa. Bila kita dapat jimat kos dan masa, ramai orang akan suka. Bayangkan perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja setiap hari, berjam-jam dihabiskan dalam kesesakan lalu lintas. Saya pun lalui benda ni sendiri dan saya nak beritahu, kos minyak, kos tol, keletihan fizikal dan mental, ini semua adalah sesuatu yang kita dah lalui banyak tahun. Tapi dengan work from home ataupun BDR ni,
Semua tu boleh kita ketepikan atau boleh kita hapuskan. Masa pun boleh dijimatkan dan boleh digunakan untuk perkara-perkara yang lebih bermakna atau lebih bermanfaat seperti bersama keluarga kita kat rumah, dan juga memperbaiki diri kita dengan lebih elok daripada tak tentu arah ataupun kita tersidai dan juga tersadai kat tengah jalan sebab jam dan sebagainya kan. Of course, tadi saya ada sebut keseimbangan kerja dan juga kehidupan kita sehari-hari, sebab BDR ni dia bagi kita space, bagi kita ruang untuk mengurus masa dengan lebih baik sebenarnya. Contoh kalau kita seorang ibu lah, seorang mak yang jaga anak-anak, dia boleh bekerja sambil pantau anak dia kat rumah. Seorang ayah boleh hadir dalam kehidupan keluarga dan bagi support emosional dan fizikal tanpa mengorbankan kerjaya dia sendiri. Namun, tapi keseimbangan ini pada sini hanya wujud jika seseorang itu mampu mengawal sempadan dia punya borderline antara kerja dan kehidupan peribadi. Itu yang pentingnya kalau kita ni dapat berpegang pada prinsip professionalism ni. Okey, lagi satu kalau boleh saya tambah adalah kalau kita ada work from home ni, di zaman sekarang ni, kita boleh tambahkan atau kita boleh tingkatkan lagi produktiviti. Okay, produktiviti yang akan jadi lebih tinggi. Ini pada pandangan saya lah. Sebab ramai yang percaya dan mendapati mereka yang lebih fokus, mereka jadi lebih fokus sebenarnya bila bekerja kat rumah. Dia tak ada gangguan pejabat, tak ada mesyuarat yang tak perlu. Kadang-kadang, yalah, bila kita kat office, kat pejabat, dia banyak sangat benda-benda yang tak perlu sebenarnya, especially mesyuarat-mesyuarat yang panjang-panjang ni. Dan lagi satu yang saya nak tekankan, dia tak ada pressure atau tekanan yang berlebihan kalau kat rumah. Kita spot free lah. Right? And then dalam suasana yang lebih selesa, kerja pun dapat dilakukan dengan lebih efisien. And then peluang kerja pun dia tak ada limit, dia tak ada sempadan. Sebab dengan work from home ni, katakan macam saya duduk di Subang, di Sumbang Jaya, boleh bekerja untuk mana-mana masa ruang atau tempat. Katakan saya dapat freelance ke, contoh di overseas ke atau di dalam negeri ke, saya boleh buat semua tu sebab saya bekerja kat rumah. Sebab dunia ni, kalau percaya atau tidak, dunia ni makin lama dia makin kecil. The world is getting smaller and smaller. Jadi bila dunia ni dia makin kecil sebab peluang yang banyak, so peluang tu jadi lebih besar. Jadi sebenarnya membuka banyak pintu kepada ekonomi atau peluang kerja lah, senang cakap, peluang kerja yang lebih inklusif. So dalam masa yang sama juga, kita kena tengok dan kita kena pandang apakah dia challenge, apa dia kecabaran dan juga kekurangan ataupun kelemahan BDR ni, bekerja dari rumah atau work from home ni. Sebab saya yakin pasti setiap kelebihan mesti dan pasti akan datang dengan kekurangan, dengan dia punya challenge sendiri. So BDR pun, work from home ni pun takkan terlepas daripada sifat atau sikap yang sedemikian lah. Nombor satu, bagi saya atau bagi orang yang saya pernah borak, dia ada kesukaran semuanya. Dia ada, orang kata tu, kesukaran untuk memisahkan kerja dan juga kehidupan atau rutin peribadi lah, sebab kita kat rumah kan. So apabila rumah tu menjadi pejabat, dia punya borderline, dia punya sempadan antara kerja dan rehat, dia dah jadi blur dah, dia jadi kabur. So, ada yang mendapati diri mereka bekerja lebih lama daripada biasa, tanpa sedar ataupun dengan sedar, yang mereka telah kehilangan masa untuk diri sendiri lah. Bila rumah tu dah jadi office, dia dah lost track lah. And then of course dia ada social isolation ataupun isolasi sosial lah. Let me explain apa dia social isolation ni. Sebab manusia ni fitrah dia adalah a social creature. Dia makhluk yang suka bersosial. So interaksi di pejabat, katakan kat office, interaksi di pejabat, kita punya gelak tawa, kita punya conversation, perbualan-perbualan dekat office, kita punya gelak tawa dan kita punya hubungan sesama office mate atau rakan sekerja ni, itu sebenarnya elemen-elemen penting dalam kita punya emotional well-being atau kesejahteraan emosi kalau kita kerja kat office. Without that, tanpa benda-benda tu, setengah individu ataupun insan ataupun pekerja, dia akan berasa sunyi
dan terasing bila bekerja kat rumah. Okay? Percaya atau tidak, this is the reality, this is the fact. And then, kita juga tak boleh lari daripada gangguan-gangguan bila kita berada dekat rumah, bila kita ada dekat rumah. Tak semua orang dia ada atau mempunyai atau memiliki ruang kerja yang ideal kat rumah. Dia ada gangguan daripada family dia, bunyi bising, kekangan space, ruang. Dia boleh menyejaskan fokus dan juga produktiviti. Dan yang paling penting sekali, last but not least, ini saya pun tak terkecuali lah, adalah disiplin diri yang tinggi sebenarnya. Disiplin diri yang tinggi diperlukan kalau kita nak work from home ni. Okay, sebab BDR atau bekerja dari rumah, work from home ni, dia sebenarnya menuntut tahap disiplin yang sangat tinggi. Very high sense of disiplin lah. So tanpa ada self-awareness atau pengawasan langsung, anyone dia tak boleh nak mengurus masa, tak boleh nak mengurus tugasan atau kerja dan juga motivasi terhadap diri sendiri. So bagi setengah orang ini adalah cabaran yang besar lah. Dan saya pun macam saya pun tak terkecuali daripada yang saya sebutkan tadi. So apa dia tujuan dia? Apakah dia tujuan dan juga apakah dia matlamat bekerja dari rumah atau work from home ni? Di sebalik segala kelebihan dan juga kekurangan, apa sebenarnya tujuan BDR diperkenalkan? Nombor satu, flexibility dalam dunia kita atau dunia moden masa kini lah. BDR adalah respons kepada keperluan dunia moden yang semakin dinamik. Ia memberi kebebasan kepada pekerja, kepada kita semua, untuk memilih cara kerja yang paling sesuai dengan kehidupan kita. Macam contoh, saya dan juga Koko, sebab saya pernah bekerja suatu office dengan Koko kan, dalam bidang kita kan, dalam industri kreatif, dalam dunia periklanan, kita semuanya perlukan flexibility tu sebab the demand of the modern world. So BDR ni sebenarnya respons lah kepada dunia moden yang semakin dinamik. Kita perlukan lebih kebebasan untuk bekerja dan dengan cara yang paling sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. And then nombor dua saya nak cakap, kecekapan organisasi ataupun company itu sendiri. Syarikat sebenarnya dapat mengurangkan kos. Company dapat cut kos operasi. Macam katakan office tu disewa kan, sewa pejabat, utility, bil air, bil elektrik, internet, kemudian lain macam tu kan. So dia dapat save cost on that matter. Dalam masa yang sama juga, company juga masih mampu mengekalkan produktiviti bekerja. And then saya nak cerita juga tentang kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar, kata tu, if you look at the environment right now kan, kurangnya perjalanan harian bermakna pengurangan bahan api, petrol dan juga pelepasan karbon. Apatah lagi sekarang harga minyak pun dah naik mendadak. Ekonomi dunia pun dah tak menentu disebabkan konflik dan juga krisis di Asia Barat, di negara Teluk tu kan. So dia secara indirect atau secara tak langsung, BDR atau bekerja dari rumah ni menyumbang kepada usaha menjaga alam sekitar. Nampak macam ni kan, tapi pentinglah untuk kita bincangkan tentang benda tu. Okay. So masa depan BDR ni atau dia punya taktik atau strategi ni, dia memang macam model hybrid lah. So daripada masa ke semasa kita kena adopt dengan dunia yang work from home ni. Dan saya juga nak minta pandangan daripada pendengar kita ataupun saya punya co-moderator yang sering bersama kita pada malam ni. Jadi untuk malam ni, seperti biasa untuk forum malam ni, saya menjemput panel kita yang kita datangkan khas daripada sebuah agensi yang terkemuka yang berpusat di Kuala Lumpur dan juga Singapura. Saya ingin menjemputkan Cik Puan Izzati ataupun Koko. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bekerja dari rumah, saya rasa awak pun dah mula terasa kelebihan dan juga mungkin ada kekurangan. Jadi saya nak tanya soalan straight to the point Puan Koko. Ya, saya. Puan saya belum kahwin lagi, Cik. Cik Puan, maafkan saya. Cik Puan. Okey. Jadi Cik Puan Koko, saya nak tanya, semenjak awak menikmati, awak cuba
ataupun cuba mengalami suasana work from home ni, apa dia benefit terbesar yang awak dapat sebenarnya, Cik Koko? Okey. Nak saya jawapan jujur ke jawapan yang formal saya boleh bagi? Kalau boleh jawapan yang Jojo. Jojo. Jojo, Okey. datang lagi. Maafkan saya. Maafkan saya. Jujur lah sudah tentu. Okey, kalau jawapan jujurnya saya boleh katakan the first thing is saya dapat bangun awal dan berehat. Sebenarnya kata berehat pun saya tiada masalah lah. Maksudnya kalau dekat office kita kena tunjuk yang kita bekerja. Betul. Padahal tak ada kerja kan. Tapi kalau kat rumah benefit dia waktu kita tak ada kerja kita boleh berehat sementara menunggu kerja. I see. Kadang kita boleh buat orang kata house chores tu lagi macam selalu kalau balik rumah baru kita buat house chores kan. Kita dah penat dah balik rumah baru nak buat house chores. Tapi kalau dekat work from home kita boleh sambil-sambil. Sambil-sambil buat house chores, sambil-sambil tu mungkin boleh masak apa semua. Kalau tak kita kat office tu kalau kita kat office selalunya benda yang masalah untuk saya lah. Saya selalu kalau pergi office saya kena commute jauh kan. Kena bangun awal, kena commute jauh. Lepas tu balik pun dah penat nak kena commute jauh lagi apa semua kan. Jadi masa dekat macam mana transportation tu dah ambil masa yang lama. Sedangkan kalau from home ni mudah. Kadang tak perlu mandi pun pagi tu. Mungkin waktu lunch hour baru nak mandi kan. Wow, ini adalah satu kejujuran yang lebih-lebih. Sebab Saya tak payah cerita pun awak mandi tak payah cerita. tak ada. Inilah flexibility faham kan? Flexibility yang kita ada tu. Nampaknya mewakili suara rakyat. Memang ramai warga yang BDR atau work from home memang tak mandi sampai ke tengah hari. Boleh jadi. Betul. Sebab kadang kita tak perlu pun segar tak perlu pun nak mandi untuk disegarkan diri. Kadang kita just keluar je, beli buat kopi sikit, buka laptop, settle. Dah segar dah tu kan. Tengok kerja terkejut, oh banyak hari ni macam tu. Saya juga dapati yang baru-baru ni selain daripada work from home, awak pernah work from sungai. Betul. Itu flexibility yang sangat, saya rasa opportunity yang sangat-sangat saya look up for lah kan. Setiap minggu. Semakin ramai yang mengikuti gerakan ataupun bersama dengan anggota work from sungai ni. Macam mana suasananya work from sungai tu pada khemah anda? Okey. Pada saya punya experience kan. Saya kira ini kira macam InsyaAllah akan jadi kali kedua lah saya bekerja sungai nanti tak lama lagi. Tapi waktu first time saya atas sungai tu, itu pun saya datang lambat, Cik Faizal. Saya join lambat juga sebab saya kena buat kerja rush, ada urgent kan. Ada urgent kerja juga kena siapkan. Sebab nak commute ke sungai time tu pun quite jauh juga untuk saya. Tapi sometimes we need to sacrifice our time and effort untuk experience satu situasi yang jarang-jarang orang boleh buat lah. Maksudnya tak ada orang dapat flexibility boleh buat kerja dekat sungai, betul? Jadi waktu saya sampai sungai tu of course lah saya dah barai sangat dah kan, dengan lapar apa semua. Tapi yang menyeronokkan adalah semua orang buka laptop. Seorang ada iPad, seorang buka laptop, seorang lagi memang tak ada kerja langsung lah agaknya kan. Tapi in a way sambil-sambil buat kerja tu, walaupun ada masalah internet sana sini, tapi Alhamdulillah kerja still berjalan. Dan dalam masa sama kita tengok hijau lagi banyak daripada duduk kat office. Dekat office kita tengok macam tengok kelabu malap aja dengan lampu bercahayakan, lampu Florence kan, Florence light kan. Dekat sungai kita dapat dengar bunyi sungai, lepas tu bau air sungai, dapat pokok-pokok pun hijau-hijau apa semua kan, dan tenang. Sangat-sangat tenang. Itu yang saya amat suka lah. Kadang saya ambil call pun kadang dekat atas batu, atas sungai tu. That facility yang tak semua orang boleh dapat lah. Alhamdulillah. Gitu. Awak ada sebut Florence light. Sebenarnya bukan Florence light, itu fluorescent light. Sorry, saya itulah. Lampu Florence tu hanya terdapat di ibu kota Florence di Italia. Betul. Saya kadang-kadang saya pun questioning lah. Saya punya English ni kadang Sebenarnya Florence atau Florence tu bukan bahasa Inggeris pun. Dia bahasa sains. Tapi tak apa. bahasa sains. Maafkan saya Bukan tengok. bukan itu kita nak tekan atau debatkan di situ ya. Betul. Jangan debatkan saya dengan perkataan-perkataan yang saya jarang guna ya.
Kadang-kadang Ah, saya membiarkan saja orang berlaku salah kerana kita ada sedikit unsur komedi di situ ya. betul, betul, betul. Jadi macam hari ni awak bekerja di rumah ataupun bekerja di pejabat? Hari ni saya bekerja di pejabat. Dulu agensi kita ni bagi 1 hari saja work from home, betul? Betul, betul, betul. Tapi sejak apa ni minyak naik dan petrol semakin lama semakin mahal, jadi diorang ambil langkah inisiatif untuk berikan another day of working from home, which is hari Isnin dan Jumaat. Benda tu lagilah rare kan. Mana ada orang, selalunya company akan try untuk bagi hari Rabu, hari Khamis kan. So that boleh masuk hari Jumaat tu masuk office kan. Tapi saya rasa saya punya boss terbaik lah. Dia macam bagi cuti panjang sikit. Macam mana awak boleh kata Isnin sampai Jumaat, Isnin dan Jumaat work from home? Tapi tadi awak kata awak masuk office. Saya terkeliru dan juga terconfused di situ. Sebab hari ni kan hari Rabu. Selasa? Rabu? Hari Rabu. Wow, saya lost track of time. Saya ingat hari Isnin. Maafkan saya, maafkan Jangan saya. begini Cik Faizal, jangan begini Cik Faizal. Sebab saya selalu on air dengan awak hari Isnin. Jadi saya macam, betul. sorry, maafkan saya. Saya pun tak datang rehearsal petang tadi. Okay. Dan awak suka bekerja di rumah berbanding di office ataupun awak suka kedua-duanya atau bagaimana? Okay, saya sangat sometimes kan. Sometimes tu, kadang-kala. Sometimes kan, saya enjoy kerja kat office sebab saya dapatlah berjumpa dengan orang, bersosial dan bersama bekerja. Ya, Tapi sometimes juga saya appreciate work from home juga sebab saya dapat berehat lebih lama daripada di macam nak cakap, saya tak mengeluarkan energi yang terlalu banyak hanya untuk commute ke office. Saya je duduk rumah buka laptop, dah macam tu lah cerita dia. Jadi awak berat ke mana? Berat bekerja di rumah ataupun berat bekerja di pejabat? Kalau kata artis, no comment. Adakah awak risau pagi-lagi tadi dipantau oleh pihak berkuasa ataupun majikan? Saya rasa tak ada masalah. Tidak. Ini adalah point of view saya dan saya dah lalui kedua-dua orang kata hybrid punya ni kan. Hybrid punya working system. Jadi saya menyukai dua-duanya sekali lah. Saya perlukan dan sama kita perlukan jumpa orang untuk sometimes we need to social with people to actually kita manusia perlukan manusia yang lain juga. Dia tak ada seorang sangat. Nanti kan cakap dengan dinding, risau kan tu. Ya, kalau kita boleh imbau atau kita boleh throwback sejenak Betul. ketika dunia dilanda pandemik ataupun dilanda COVID, kita lockdown. Masih awak lockdown dulu, bekerja di rumah, saya yakin. Betul. Saya intern di rumah. Saya intern seminggu saja di office. Lepas tu dah pulih kat rumah. Adakah awak boleh cerita keadaan pada waktu itu ketika dunia dilanda lockdown? Kita di rumah tu? Ketika itu, first pandemic saya boleh katakan waktu degree, saya tak isap saya. Waktu saya degree kot. Waktu first pandemic tu, saya berada di Korea time tu. Korea Selatan. Ya, sedang bercuti bersama family saya. Di Korea Selatan Di Korea Selatan. Time tu, memanglah macam pening sikit kan. Macam diorang pun tak tahu nak buat apa. Sebab first time jadi pandemik ni kan. Dengan COVID dan sebagainya. Tapi itulah Alhamdulillah sampai juga. Sebab time tu diorang nak tutup dah gate airport apa semua kan. Because tak nak lah orang luar bawa masuk penyakit kan. Jadi Alhamdulillah tak ada apa-apa. Saya dah sampai. Lepas tu itu pun agak jam juga sebab selalu kita ada macam group assignment kan, kita kena jumpa juga kawan-kawan kita untuk buat kerja kan. Jadi langkah yang kita orang buat adalah selalu kita orang buat Google Meet lah. Kadang daripada discussion jadi masalah jadi curhat, tiba ada lepas tu tak tahu dah buat apa, borak lah sampai ke malam. Macam tu lah. Itu cara untuk kita social kan. So second pandemic pula saya bekerja juga dekat internship. Waktu saya internship, yang tu pun saya jam jugalah. Saya duduk rumah sewa dengan 10 orang dekat dalam rumah tu. Jadi syarikat kontraktor binaan bersama Bangladesh ke apa? Bukan, jangan begitu. Terlalu ramai dalam satu rumah tu. Betul, saya sebab time tu kan rumah student. Jadi saya awak bekerja kontrak ataupun menjadi syarikat agensi bibi. Jangan begitu. 10 orang ramai. 10 orang ramai kan? 10 orang gegels. 10 orang gegels, 10 orang yang punyai pelbagai karakter dan emosional lah time tu. Dan semuanya adalah pelajar mahasiswi
Betul, betul. Baik, Yes. baik, 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 baik. Betul, Okey. betul. Okey, Mereka teruskan, teruskan, sumahan. teruskan. Teruskan cerita tadi. Ya. So mereka lah mahasiswi-mahasiswi yang tak sama batch dengan saya lah. Saya time tu ada 3 orang sama batch dengan saya dan yang selainnya semua lain-lain batch lah. So dalam masa sama time tu lah orang kata itu macam cakap saya banyak dengan laptop saya je lah dekat dalam bilik apa semualah. Tapi saya bersocialize dengan housemate saya lah time tu. Diorang pun tak boleh nak buat apa. Diorang pun tak boleh keluar. Saya pun tak boleh keluar. Sebab saya jarang ada kat rumah tu Encik Faizal. Oh, ya. Sebab saya dulu sangat suka buat saya tak suka duduk rumah sangat sebab saya suka macam jumpa orang. Saya suka buat production. Time tu kawan saya banyak kawan-kawan production. Jadi mereka pun kadang macam saya ada free time, free tak lah, aku ada job. Kadang saya ambil job apa semua. So bila datangnya COVID ni tu yang macam banyak limitation untuk saya keluar untuk berbuat something lah. I mean like something to do lah in a way. Macam tu. Awak kata awak jarang duduk rumah tu, sewa rumah ya? So bayar sebab dulu sewa bilik tak rasa. Sewa bilik dengan saya punya housemate. Housemate saya dulu, housemate saya sekarang adalah roommate saya waktu degree time tu. Ceritanya. Ya, ceritanya. So, itulah kata. Tapi, pandemic memang giving us a new experience lah. Macam mana kita nak handle kita punya masa. Macam mana kita nak balancekan loneliness dan bersosial dengan orang through online lah. I would say. Yes. Okay, kalau boleh saya tanya lagi 2-3 soalan terakhir sebelum kita tamatkan episod kita pada malam ini, Koko. Baik. Jadi sekarang ni kita pun tahu dengan implementasi ataupun dah mula berkuat kuasa mulai hari ini. Saya memang sengaja utarakan topik ini pada hari ini kerana hari ini buat pertama kalinya kerajaan kita, penjawat awam kita telah pun melaksanakan BDR. Kita pun nampak kesannya di jalan raya kurang sedikit jam. Betul. Juga dapat berjimat minyak, petrol dan sebagainya. Dan saya nak tanya awak, jikalau awak lah bayangkan seketika, kalau boleh awak pejamkan mata sikit, bayangkan. Kalau saya pejam mata saya risau saya tidur. Jangan apa kan? Ini bayangkan dulu. Bukan bayangkan nak dua-dua kat tidak. Bayangkan pejam mata sekejap untuk mendapatkan visual semua. Sebab awak pun seorang yang berfikiran graphic design kan. So, bayangkan diri awak adalah seorang bos ataupun seorang menteri. Masya Allah, tinggi sangat jawatan tu. Sebab tu dia bayangkan aja, kalau real mungkin tak akan jadi. Mungkin saya continue tidur je lah kan. Macam tu. Menteri di Kementerian Tidur dan Lena. Tidak. Begini cerita. Soalan tak keluar lagi. Apa dia lagi yang awak boleh tambah baik atau upgrade ataupun orang kata tu tambah kalau kita work from home? Apa lagi yang awak akan laksanakan kalau awak bos di sebuah syarikat? Okay. Ini kalau saya jadi bos atau tapi bayangkan awak macam mana? Itulah saya bayangkan saya bos yang kaya lah. Saya bayangkan bos yang cukup. Jarang bos yang miskin dan daif. Selalunya bos kaya. Kadang bos ni kadang tak perlu kaya. Saya nak cakap bos miskin ni bukan sebab dia tak ada duit. Kadang sebab dia kedekut. Nampak saya ke ni? Bukan. Okey. Saya tak cakap apa. Jadi masa terasa tadi. Jadi bos yang orang kata saya nak jadi bos yang pemurah lah, bos yang memikirkan. Sebab kalau tak ada pekerja-pekerja, tak adalah berjalan bisnesnya. Betul tak Encik Faizal? Betul. Jadi saya nak jadi bos yang, saya berangan saya jadi bos yang sangat pemurah, yang sangat prihatin dengan saya punya pekerja. Meaning dah pada tanggal hari ini sudah bermulanya work from home kan. Jadi mungkin by minggu depan saya boleh peroleh bajet untuk berikan saya punya pekerja monitor. Setiap seorang monitor so that diorang dapat leisure lah sedikit kan. Macam tak adalah menghadap laptop sakit kepala belakang tu kan. Diorang tak perlu invest untuk kemudahan diorang buat kerja apa semua. Sebab knowing that bila you buat company dan you tak boleh bagi apa yang you put to your staff, benda keperluan necessity untuk bekerja, dia sebenarnya menyusahkan lagi. Macam mana cakap, orang kata boleh jadi satu doa lah kan. Bos aku ni tak ada fikir ke, aku ni penat sakit menghadap laptop belakang. Dia kata dia tak berjiwa rakyat lah ni. Tak berjerawat. Benda tu kita bukan berjerawat berjiwa rakyat. Berjerawat di dahi saya. Berjiwa rakyat. Berjiwa rakyat. Begitu.
Jadi dalam necessity mungkin bagilah macam selalu kan TikTok saya tengok TikTok atau Shopee dulu selalu bagi all the necessities untuk bekerja apa semua. Kadang orang bagi tumbler, buku notes ataupun diorang bagi earphone, diorang bagi mouse, some things that new lah. Kadang keyboards. Bagi yang manis-manis ni. Bagi mana-mana. So that macam happy lah sikit kan. Cakap aku baru nak beli mouse dah, bos aku bagi mouse kan. Happy kan employee tu. Kadang orang apa yang kita bagi kat employee, kadang diorang happy tu ada satu doa. Macam tu lah. That's why lah macam sekarang TikTok tengok gedebak-gedebuk, kita buat live kat TikTok kan. Jadi begitulah. Saya sebolehnya akan try bagi necessity untuk bekerja, kemudahan untuk bekerja, dan kalau diberikan lagi rezeki, mungkin saya bagilah allowance kan, macam sometimes dekat rumah tak sempat nak banyak sangat kerja kan, bagi allowance untuk makan. Kadang diorang kadang tak sempat dah masak kat rumah. Diorang pun kadang tak ada duit nak grab sekarang mahal lah. Mungkin allowance walaupun tak banyak tapi bolehlah bagi diorang. Kadang duit kopi lah orang kata. Yelah, sebab apa kalau kita bagi dia makan atau bagi kita kata tu allowance makan minum untuk syarikat, untuk bos juga, sebab energi tu kalau makan tu energi sana. Betul. Benda tu lah. Itulah dululah saya akan bagi kemudahan untuk bekerja, latan-latan untuk bekerja, dan juga allowance lah untuk duit kopi ke, duit snacks ke kan. Ikutlah diorang buat apa dengan duit tu, asalkan diorang bahagia lah. Asal kerja tu berjalan, at least diorang happy bekerja. Benda tu yang penting. Boleh saya katakan di sini, buat seketika ini saya boleh iktiraf atau saya boleh jamin lah saya boleh labelkan awak seorang majikan atau bos yang bagus lah, Koko. Ya, sebab kita pun bekerja pun macam mana. Kita tahu kan kita bekerja pun payah kan. Kadang dengan gaji kita pun kadang kita rasa cukup, tapi kalau lagi cukup kalau kita dibelai oleh bos kita, so that itu membuatkan kita lagi rasa macam okay, I want to do better, I want to give something more to this company, like that. Ada lah macam tu. Okay. Sebab awak sebut dibelai tadi tu. Dibelai. Dibelai dia manja. Dah macam lagu senario. Kalau awak terlebih kan sikit dah cukup tu lirik tu. Dimanja tak boleh lah. Dimanja dia ada bini kat rumah ke apa ke. Janganlah begitu. Ataupun dia ada suami. Jangan. Takut jadi forum lain pula jadi. Betul. Jangan, sangat bahaya. Don't do that. Okay. Awak masih lagi membayangkan, masih memejam mata, dah terbuka mata tu? Saya dah buka dah mata saya. Okey, baik. Cuba bayangkan lagi. Bayangkan lagi. Ya Allah, saya ni. Pejam balik mata tu. Okey, dah? Oh, bukan. Berdekor. Macam awak berdekor tadi, macam bunyi hamster. Saya paling-paling saya jadi hamster jadi. Okey, lepas tu? Katakanlah, kali ni terpulang lah awak nak pejam mata atau tidak, terpulang. Tapi saya nak tanya soalan ni. Dan saya tanya soalan dengan mata terbuka dan suara terbuka. Saya nak tanya awak. Okay. Boleh tak satu hari nanti atau is it possible that one day kalau work from home tu berlaku atau terjadi setiap hari? Maknanya Isnin sampai Jumaat tu work from home, dan apakah komen awak? Saya sebenarnya baru mengutarakan suggestion ni dekat saya punya bos. Oh, ni memang benar-benar kejadian lah ni benar-benar kejadian. Saya macam menarik kan kalau kita work from home hari-hari. Every day Every day saya cakap macam tu. Sebab saya mengadu. Sebab saya ni lately ni, okay lah, kita kerja dah penat kan. Lepas tu saya pula commute pun dah penat juga. Jadi bila commute tu sebenarnya dah pakai energi saya untuk bekerja. So saya punya, orang kata, stamina saya untuk bekerja lepas commute pagi tu dalam pukul 3 petang saya dah hilang dah. Maksudnya saya dah tak ada semangat nak buat kerja dah lepas pukul 3 tu. Momentum ataupun energi tu dah low Dah low. So nak tak nak saya kena nap kan. Tapi kita kat office ada nap. Susah sangat nak nap kan. Nak duduk dekat sofa tu segan juga kan sebenarnya. Yelah. Jadi ramai sangat kat sofa tu. Ramai sangat. Tapi saya nak duduk, ada je orang dan duduk kat situ kan. Jadi saya cakap dengan my boss, kan best kalau kita work from home kan. Kita ada kita boleh leisure sikit, duduk kat rumah, buat kerja apa semua. Tak perlu pening nak pakai baju apa esok. Tak perlu pening sekejap lagi nak keluar apalah apa esok nak. Tak ada. Dia macam tak payah nak fikir pening-pening pakai boxer apa. Tak payah nak mandi pun tak payah.
Tak payah. Dia macam dia mudahkan kita untuk berfikir tentang kerja. Daripada kita fikir macam-macam kan. Kita punya personal dah banyak macam-macam dah. Dah komitmen kita, bil kita lagi. Nak kumpul, nak simpan. Dia dah macam too much kan. Tu bila kerja ni kita nak mudahkan kerja kita daripada berfikir. Dah sama kita dah kita nak kurangkan fikir pasal personal kita tu kan. Jadi saya bercakap yang tu. And then saya kata juga macam saya rasa work from home ni sangat bagus juga so that kita semua kerja kita lagi efektif lah orang kata lah. Lagi efektif lah. Kita ada masa sometimes jimat energy, jimat duit, jimat ke space untuk kepala untuk kita berfikir benda-benda yang tak perlu. Begitu. Jadi awak percaya akan berlaku satu hari nanti yang kita boleh Saya bekerja Isnin sampai Jumaat? Bos saya cakap dia kata dia tengah usaha kan. Saya tak tahu macam mana nak usahakan lah kan sebab dia akan borak lah dengan bos atas kiranya Maknanya senior. betul-betul dia pertimbangkan lah tu. Betul-betul dia pertimbangkan. Dia kata dia dah ada borak apa semua tapi tengoklah. Cakap yang tu tengoklah coach mana macam tu lah. Saya cakap tak apa. Saya tak letak harapan yang tinggi lah. Saya memahami kadang mungkin sesebuah company tu memerlukan semua untuk hadir dekat office for certain stuff kan. Tapi kita juga kena manifest lah orang kata. Kita kena berdoa bahawa sesuatu yang kita mahukan itu kita akan dapat satu hari nanti. Yelah, takkanlah semua pekerjaan atau semua kerjaya yang memerlukan work from home. Katakan awak seorang askar atau seorang tentera. Pernah dengar askar atau tentera work from home? Saya tak tahulah apa jadi kalau askar work from home. Tak boleh. Tak boleh. Tapi untuk kita ni boleh lah sebenarnya. Betul. Okey, untuk soalan yang terakhir ataupun soalan finishing atau penghabisan saya lah, Koko, saya nak tanya Okey. berdasarkan topik kita yang perkongsian kita pada malam ini Ya, saya. ada tak momen-momen atau ada tak highlight ataupun kisah-kisah yang tak terlupakan sepanjang awak work from home? Ada tak kejadian-kejadian atau cerita yang sama sekali awak tak boleh lupa semenjak awak mula start from home, work from home ni? Sebab saya ada cerita. Awak ada cerita? Sebab saya mostly saya selalu work from home kalau saya sakit tapi saya kena kerja. Contohnya macam saya dulu, kalau pengalaman saya yang tak terlupa sampai sekarang Betul. masa saya bekerja di sebuah agensi sebelum saya bekerja dengan awak saya pernah terlalu mengantuk saya lupa nak turn off video ketika meeting. Waktu itu saya selepas main tarawih, masih di bulan puasa Oh ya Allah. selama saya turn on dengan meeting dengan klien, saya terbuka video saya tengah terlelap La Allahu sampai Akbar. sekarang dia menjadi bahan mereka gelak ketawa saya. Saya memang dulu berdengkur aib saya terserlah di situ. Masya Allah. Macam mana dengan awak? Pernah tak berlaku kejadian-kejadian yang mengaibkan atau yang tak terlupakan ketika work from home? Saya selalu kalau benda-benda yang memalukan ni saya dah senang lupa. Saya senang Ataupun sengaja lupa? Tidak, saya bukan sengaja lupa. Saya memang senang lupa. Saya tak tahu kenapa saya punya brain terus reset. Ada reset button dia sendiri, auto reset orang kata. Ini pernah berlaku jugalah ni. So far saya tak pernah tertidur lah dekat bila ada meeting online ke apa. Tapi apa benda yang saya tak boleh lupa Tapi selalu orang ada masalah dengan saya lah kalau saya work from home lah. Sebab saya selalu kerja, saya work from home selalu sebab saya tak cukup, saya tak larat, saya sakit. Kadang penat sangat, so saya duduk kat rumah untuk buat kerja lah apa semualah. Jadi yes, itu je lah orang ada masalah tu sajalah. Tapi kalau nak kata kenangan yang memalukan tu saya tak berapa ingat lah Cik Faizal. Baik. Tapi it's okay. Tapi sebelum kita tamatkan atau sebelum kita meninggalkan, kita menutup tirai pada malam ni, ada satu request daripada awak, Koko. Ya, saya. Awak nampak like kat atas tu, nomornya berapa? 999. Awak sengaja tinggal atau sidai nombor-nombor begitu ke? Atau gimmick ke macam mana? Kenapa tak tekan cukup kat 1000 je? Saya kadang suka tinggalkan nombor-nombor macam ni. Sebab orang kata apa, nombor angel number. Okey. Awak tak perlu tekan. Saya nak beritahu orang, ada seorang lagi sedang mendengar di hujung talian tu. Ya, saya. Dan kalau boleh saya nak dia yang tekan sebab namanya adalah Miss Nanik. Nama dia. Tapi sebelum tu, saya try bawa dia naik. Tengok dia nak naik ke tak?
Okey, sila. Sama dia, kalau dia tak nak naik, dia kena tekan sama 1,000. Sebab saya nampak dia begitu memberikan tumpuan terhadap kita punya forum pada malam ini, Koko. Wow. Okey. Jadi saya pun tak kenal dia sebab saya memang suka menjemput stranger ataupun orang-orang baru dalam kita punya forum pada malam ni. So Wow. kita bagi salam kenal kepada Miss Nani. Miss Nani. Masa baik aku sebut betul namanya. So kalau boleh Miss Nani, kalau awak tidak naik, paling tidak pun tolonglah tekan bagi cukup angka 100 kerana 1000. Kerana Uh-uh. saya rasa Cik Puan Koko sengaja membiarkan dia tersidai di situ. Tapi tidak mengapa, nampaknya Miss Nani tidak mau naik. Mungkin Uh-uh. beliau sedang bekerja shift malam di sana. Ya. Apapun saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Puan Koko. Terima kasih Cik Koko. Terima kasih Cik Fazal. Kalau ada sedikit pesanan-pesanan ataupun nasihat ataupun apa juga kata-kata sebelum kita menutup tirai pada malam ini, silakan. Okey, izinkan saya untuk berkata semoga semuanya berjalan dengan lancar, bukan lancau. Dan sentiasalah menjaga kesihatan sebab sekarang ni panas gilbabs. Di luar sana. Walaupun petang hujan sedikit sebenarnya. Betul. Itulah. Kadang saya macam incredible. Orang kata Tuhan tu dah bagi panas, dia bagi hujan. Dia dah bagi panas, dia sejuk sikit. Tapi jagalah kesihatan, minum air sebanyaknya dan secukupnya. Sebab rambut saya pun dah kering-kering sangat dan ni saya rasa air tak cukup. Jadi, kalau berjalan tu tengok depan, jangan tengok belakang sebab belakang tak ada apa. Sempat awak bercanda di hujung kata-kata itu tadi ya. Ya, betul. Koko, nampaknya Miss Nani tidak mau menekan butang like yang cukup itu. Saya rasa saya berikan sepenuhnya privilege dan juga penghargaan kepada awak untuk menekan satu like. Tolonglah. Okey, Kalau tak, saya tak 1, bertidur malam ni. 1, 2, 3. Kenapa saya tak tekan? Tersidai lagi. saya dapat. Tu dia. Cukup. Terima kasih. 1K sudah pun berjaya kita raih pada malam ini. Terima kasih Koko. Okey, terima kasih Cik Fazal. Sekali lagi menyerikan episod kita dan forum kita pada malam ini. Dan soalan bonus sebelum kita off air, saya nak tanya, lepas ni awak nak buat apa? Lepas ni saya confirm lah saya nak tidur. Sebab kadang-kadang awak cakap saja nak tidur. Sekejap lagi saya menyanyi karaoke, tiba-tiba awak muncul lagi. Tak payahlah karaoke ya. Paling ada orang yang menemani selepas ni. Sebab dah malam Rabu. Selalunya kita karaoke hujung minggu kan? Betul. Cakap pasal hujung minggu, saya lupa lah. Ini off record sikit Kita tak buat konsert karaoke raya lagi tau sebenarnya ni. Betul. Saya menantikan juga sebenarnya Cik Fazal. Jadi boleh-boleh lah meroja-roja. Apa kata dalam masa sehari dua ni kita cuba utarakan dalam grup sebelah? Okey, boleh. Baik. Okey, terima kasih Koko. Selamat malam. Assalamualaikum. Okey, selamat malam Cik Fazal. Waalaikumsalam. Ya. Okey guys, itu saja masa yang kita ada pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia dan Benda Boleh Bincang Show. Malam ni episod 740, 740. InsyaAllah kita akan kemudian lagi dalam TikTok live ataupun podcast live Benda Boleh Bincang Show ini bersama saya Fazal Mokhtar. Dan selamat malam saya ucapkan. Semoga ceria selalu, jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.